Hello semua, selamat datang ke Auto Tech Malaysia. Hari ini, kita akan membincangkan salah satu SUV yang paling dinantikan di Malaysia, Perodua Nexus, kod nama D66B. SUV segmen B terbaru ini menandakan langkah besar Perodua dalam menawarkan kombinasi praktikaliti, teknologi moden, dan harga berpatutan. Diletakkan di atas Perodua Activa, Nexus dijangka bersaing dengan model popular seperti Honda Harry-V dan Proton X50. Jika anda sedang mencari SUV yang bergaya, penuh dengan ciri moden, dan menjimatkan minyak, Nexus mungkin pilihan terbaik untuk anda. Mari kita lihat semua butiran tentang reka bentuk, prestasi, ciri, dan harga. Dari segi reka bentuk, Perodua Nexus dibina berasaskan platform Daihatsu New Global Architecture (DNGA) GEB, yang memberikan struktur yang kukuh tetapi ringan untuk kestabilan pemanduan dan kecekapan bahan api. Saiz Nexus adalah sekitar 4.320 mm panjang, 1.770 mm lebar, dan 1.685 mm tinggi, dengan jarak roda 2.620 mm. Ini menjadikannya lebih besar daripada Activa, menawarkan lebih banyak ruang dalam kabin serta penampilan yang lebih gagah di atas jalan. Sama ada untuk kegunaan harian atau perjalanan jauh, Nexus menjanjikan keselesaan dan kemudahan yang terbaik. Dari segi enjin dan prestasi, Perodua Nexus dijangka dilengkapi dengan enjin 1.5L Dual VVTi, menghasilkan 106 tenaga kuda dan 140 Nm torque, dipadankan dengan transmisi DCVT. Kombinasi ini memberikan keseimbangan antara penjimatan bahan api dan prestasi yang lancar, dengan anggaran penggunaan bahan api sekitar 20 km/h. Selain itu, terdapat juga spekulasi mengenai varian hibrid, yang mungkin menggunakan enjin kitaran Atkinson 1.5L bersama motor elektrik, teknologi yang mirip dengan model hibrid Toyota. Ini boleh menjadi pilihan menarik bagi pengguna yang mementingkan penjimatan bahan api serta pengurangan pelepasan karbon. Dari segi dalaman, Perodua Nexus dijangka menawarkan pengalaman kabin yang lebih premium dan moden. Ia mungkin dilengkapi dengan skrin infotainment bersaiz 9 inci yang menyokong Apple CarPlay dan Android Auto, membolehkan sambungan telefon pintar dengan mudah. Varian lebih tinggi mungkin akan hadir dengan paparan instrumen digital sepenuhnya, memberikan pengalaman pemanduan yang lebih futuristik. Dari aspek keselesaan dan praktikaliti, Nexus menawarkan pilihan kerusi kulit, corong penyaman udara belakang, serta ruang bak yang luas untuk kegunaan seharian atau perjalanan jauh. Setereng pelbagai fungsi dan butang penghidup enjin juga menambah elemen kemudahan kepada pemandu. Perodua terkenal dengan ciri keselamatan yang canggih, dan Nexus juga tidak terkecuali. Ia dijangka dilengkapi dengan Perodua Smart Drive Assist, termasuk Autonomous Emergency Braking (AEB), Lane Departure Warning dan Prevention, Adaptive Cruise Control, Blind Spot Monitoring, dan Red Cross Traffic Alert. Dengan semua ciri keselamatan ini, Nexus memberikan ketenangan fikiran kepada pemandu dan penumpang. Dari segi harga, Perodua Nexus dijangka bermula sekitar RM73,000, dengan varian lebih tinggi mungkin mencecah RM90,000, terutama untuk model hibrid. Dengan harga yang kompetitif dan pelbagai ciri menarik, Nexus dijangka menjadi saingan hebat kepada Honda Harry-V dan Proton X50, menawarkan kelebihan dari segi nilai untuk wang. Secara keseluruhannya, Perodua Nexus adalah SUV yang sangat menarik untuk dimiliki. Dengan reka bentuk moden, enjin yang cekap, ruang dalaman yang luas, dan ciri keselamatan terkini, ia berpotensi menjadi salah satu SUV paling laris di Malaysia pada tahun 2025. Sama ada untuk kegunaan harian, kereta keluarga, atau perjalanan jauh, Nexus memenuhi pelbagai keperluan pemandu Malaysia. Jadi, apa pendapat anda tentang Perodua Nexus? Adakah anda lebih memilihnya berbanding Proton X50 atau Honda Harry-V? Beritahu kami di ruangan komen. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Auto Tech Malaysia untuk lebih banyak kemaskini tentang kereta, motosikal, dan teknologi otomotif terkini. Jumpa lagi dalam video seterusnya.